Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, koleksi Hadis Hukum jilid keempat oleh Kiai Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Kita habis dah bincang tentang apa? Mendahului imam dah, hukum mendahului imam secara umumnya. Kalau lewat daripada tu imam, dua rukun. Maksudnya kalau dia secara umum lah, kita kira pendapat tu lah yang tengah-tengah lah, iaitu satu rukun kalau dia lewat dua rukun. Contohnya dia imam rokok, dia tak rokok lagi. Imam itidah, dia itidah lagi. Imam sujud, dia masih tak turun rokok lagi. Tu dia kira batal semuanya dah. Yang keduanya cepat daripada imam. Cepat tu imam ni mazhab kita, ikut mazhab kita ni, kalau dia sekali Tok Imam tak rokok, dia rokok. Tok Imam tak ada rokok, dia tidak, batal juga. Sekali rukun, lebih satu kali rukun, maka batal lah. Kalau rokok, dia rokok lebih awal Tok Imam, tak batal lagi, makruh. Ataupun hara yang tidak batalkan solat lah. Begitulah. Tapi kalau dia bangun, Tok Imam tak ada rokok, dia tidak dah, maka dia telah batal, ikut mazhab kita lah, secara umum lah. Yang sekarang kita nak pergi pada masalah ketiga tempat penang. Jemaah dengan dua orang, salah seorangnya anak kecil atau orang perempuan, sah. Jemaah dengan dua orang, salah seorangnya anak kecil ataupun tepi dia budak kecil ya. Ataupun ada orang perempuan belakang dia, sah dah semaya jemaah dia dah. Hadis ke-97 an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, "Bitu 'inda khalati Maimunah. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه." رواه الجماعة. Hadis ke-97 Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya bermalam di rumah makcik saja, maksudnya dia lah, iaitu Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi dah. Maka bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul lail, salat malam lah. Lalu saya pun bangun bersemayam berserta Nabi. Saya berdiri sebelah kiri Nabi, maka baginda memegang kepalaku dan menegakkan daku ke sebelah kanannya lah. Dari ke depan ke belakang, wallahu a'lam, tapi tarik kepala tu pergi ke letak di sebelah kanan Nabi, bukan di sebelah kiri dia. Jadi Abu Abbas ni dak kiri, Nabi dia suruh duduk di sebelah kanan dah. Hadis riwayat jemaah lah. Maksudnya selain tak termasuk Bukhari Muslim lah. Dah, maksudnya selain daripada kitab sunan apa, dan sitah yang tak termasuk Bukhari Muslim lah, tu panggil jemaah lah. Hadis 158 an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana yawma idzin ibn 'ashrin wa qumtu ila janbihi an yasarihi fa aqamani an yamin." Sembahyang berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kali itu aku baru berumur 10 tahun. Ibn Abbas ni. Aku berdiri di samping kirinya, maka Rasulullah SAW menegakkan daku ke sebelah kanannya. Aku waktu itu baru berumur 10 tahun. Boleh hadis riwayat Ahmad. Hadis an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istayqaza min al-laili wa iqaza ahlihi fa shalla rak'atayn jami'an. Kutiba min adh-dhakirin Allah katsira wa adh-dhakirat." Rawahu Abu Daud. Hadis ke-99 Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun di malam hari dan membangunkan keluarga isterinya, lalu kedua-duanya bersemayam 2 rakaat, ditulislah bahawa kedua mereka itu dari golongan mereka yang menyebut Allah. Yang menyebut Allah dengan banyak lah. Kutiba min adh-dhakirin Allah katsira wa adh-dhakirat. Ditulis kedua-dua orang itu, laki isteri ni, suami dan isteri, orang yang mengingati Allah yang dengan banyak, ataupun orang perempuan yang mengingati Allah dengan banyak ya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi siapa dia bangun tengah malam, dia kejutkan keluarga dia, yakni isteri dia lah. Lalu semayang malam, tahajud tu, maka ditulis bagi Allah kedua mereka itu dan golongan mereka yang banyak menyebut Allah SWT lah. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, hadis ke perbahasan pertama, hadis ke-97 diriwayatkan oleh al-jamaah.
Hadis ini menyatakan bahawa jemaah dengan hanya diikuti oleh seorang anak kecil saja. Ibn Abbas kata 10 tahun sudah dipandang sah dah. Tak balik lagi pun sah. Dan menyatakan pula bahawa tempat berdiri makmum kalau dia seorang saja mestilah di sebelah kanan imam sebaris dengan imam. Tak payah turun, betul-betul kanan tu imam dah. Dan boleh diikuti orang yang tidak berniat menjadi imam oleh orang yang hendak menjadikannya imam ni. Jadi kita imam tak tahu pun tak apa. Ikut saja belakang dia ke. Dia tak tahu pun tetap sah jemaah tu. Cuma perbahasanya imam tu mungkin ada kata tak boleh pahala sebab tak niat ni. Itu dah perbahasanya. Secara umumnya orang boleh ikut imam tu walaupun tak disedari oleh imam ni. Hadis ke-98 diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis ini menyatakan bahawa makmum berdiri di sebelah kanan imam ni. Jangan di sebelah kiri, belakang, betul-betul di sebelah kanan. Hadis ke-909 diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang mauquf kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dan pada itu An-Nasa'i dan Ibn Majah meriwayatkan hadis ini dengan jalan yang musnad yang bersambung kepada Nabi lah. Ada kata-kata Abu Sa'id saja dah. Ada kata sampai kepada Nabi. Hadis ini menyatakan bahawasanya agama mensyariatkan supaya kita membangunkan ahli, isteri dan keluarga kita untuk bersembahyang malam. Dan hadis ini menyatakan pula bahawasanya jemaah dengan hanya diikuti oleh seorang wanita tetap sah. Bangun tengah malam sembahyang tahajud sekali isteri. Isteri ikut belakang pun sah. Sebagaimana sahnya jemaah dengan diikuti oleh seorang lelaki. Juga menyatakan bahawa sah kita berjemaah dalam sembahyang sunat ni sah. Ini perbahasa sembahyang sunat. Tak apa-apa pun boleh secara umum. Tapi tidak boleh disyiarkan lah. Okey, perbahasan kedua. Hadis Abu Hanifah dan ashab ulama-ulama dalam mazhab Abu Hanifah ni berpendapat bahawasanya jemaah tidak dapat dipandang sah dengan hanya diikuti oleh seorang anak kecil sahaja. Ini pendapat mazhab Hanafi dah. Syafi'i dan ashabnya, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i menetapkan bahawa jemaah yang hanya diikuti oleh seorang anak lelaki tetap sah. Budak kecil, tak balik. Tak sunat, ini kata tak sunat. Tetap sah, baik dalam sembahyang fardu maupun dalam sembahyang sunat. Menurut satu riwayat dari Malik dan Abu Hanifah, sah bersembahyang berjemaah dengan anak kecil dalam sembahyang sunat saja. Mazhab Malik dan Abu Hanifah ni budak kecil sembahyang sunat ya boleh. Sa'id bin Musayyab berpendapat hendaklah makmum yang berseorang diri itu berdiri sebelah kiri imam. Pendapat ini tidak ada mengikutinya. Jadi Sa'id bin Musayyab ni walaupun ulama tabi'in besar, pendapatnya tak ada orang ikut pun dah. Pelik, tak lelaki. Sebenarnya alik kanan lah. Para ulama bersisih pendapat tentang sembahyang orang yang berdiri di sebelah kiri imam. Ada yang mengatakan tidak sah. Jumhur ulama mensahkannya juga. Dah. Ulama-ulama Syafi'iyah dalam pendapat mereka yang dipandang lebih sahih tidak mensyaratkan sah kita mengikuti imam yang meniatkan dirinya imam. Jadi tak syarat lah. Imam tak niat imam pun kita ikut dia belakang dia, tetap kita boleh pahala jemaah. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Malik lah. Jadi tak syarat imam niat jadi tak imam baru sah sembahyang dia. Dia tak niat pun tetap sah sembahyang jemaah. Imam Ahmad membedakan antara sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Dalam sembahyang fardu disyaratkan imam meniatkan dirinya menjadi imam tu. Seluruh fuqaha, ulama-ulama fiqh mensahkan jemaah dengan hanya diikuti oleh seorang wanita saja. Daripada itu, Al-Mahdi dalam kitab Al-Bahar menetapkan bahawa orang lelaki tidak boleh mengimami seorang perempuan saja. Tapi bercanggah dengan hadis-hadis lah. Boleh. Okay, menurut An-Nawawi, mazhab kami tidak mensyaratkan sah niat menjadi imam. Maksudnya, tak imam tak niat jadi tak imam tu tak sah sembahyang jemaahnya. Tak kira fardu ke sunat pun sah lah mengikut mazhab Syafi'i lah. Demikian pula pendapat Malik dan beberapa ulama yang lain. Al-Thawri, Al-Azai dan Ishaq mewajibkan demikian. Jadi Al-Thawri, Al-Azai ni dan Ishaq ni kata mesti niat ta'imah. Dari Ahmad diterima dua riwayat. Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad berkata, kalau dia sembahyang dengan para wanita, fardulah dia berniat menjadi imam. Ini wajib niat imam. Kalau dia jadi dia ta'imah kepada para wanita. Di perbahasan ketiga, banyak hadis yang menunjukkan bahawa sah jemaah dengan dua orang. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Malik ibn Huwairith. Iaitu idza hadratis salah fa'adzina thumma li ya umma kuma akbar kumana. Apabila sembahyang telah datang waktunya maka berazanlah, kemudian hendaklah orang yang lebih tua menjadi imamnya. Jadi sini ni kuma yang kena istilah kuma. Kuma dua orang dah. Jadi kena kamu berdua pun dia sebut dua orang dah. Jadi sini dua orang pun boleh jadi sembahyang jemaah. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id bahawa seorang lelaki masuk ke dalam masjid.
Dikala Nabi SAW baru selesai sembahyang subuh lalu melihat dua orang lelaki yang tidak turut berjemaah. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang menghalangimu mengikuti sembahyang bersama-sama jemaahnya? Orang itu mengemukakan halangannya. Sudah itu dia pun bersembahyang. Maka bersabdalah Nabi SAW, apakah tidak ada orang yang mahu bersedekah kepada orang ini? Maka bangunlah seorang lelaki bersembahyang bersamanya. Menurut pendapat Al-Hathami, segala perawi hadis ini adalah perawi hadis sahih. Dan banyak juga hadis yang membolehkan kita berjemaahkan sembahyang sunat sekalipun. Jadi sekarang ni Nabi suruh orang yang terlepas ni tak ada. Ya, kedua orang seorang je. Jadi ada orang kedua orang, ada seorang tak. Ni sebut dua orang. Dia orang tak sempat jemaah ni. Nabi suruh boleh lagi buat jemaah baru dah. Jadi tidak tepatlah pendapat kata tak boleh jemaah langsung ni. Kecuali lah jemaah tu sampai mengganggu macam pakai parti politik ke apa tak. Imam baru tu dipecah belah masyarakat tak boleh ada. Ataupun imam rawatib yang dia tidak buat bagi atau takut timbul fitnah. Tapi dia mari ni jarang-jarang dan dia tidak ada unsur nampak untuk pecah belah masyarakat. Bolehlah sepanjang jemaah walaupun di masjid. Dan percumanya jangan nampak dah sangat dah depan sekali kau tak. Ya, biar nampak tu tidak nampak menyaingi lah imam utama. Okay, masalah ketiga 347, makmum menarik diri dari jemaah kerana ada keperluan. Makmum ni berhenti semuanya ni, boleh tak boleh? Hadis ke-960 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Mu'adz bin Jabal ya umma qamahu fa dakhala haramun wa huwa yuridu an yasqiya nakhlahu. فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذ طول تجوز في صلاته ولهق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال إنه لمنافق أيجعل عن الصلاة من أجل سقي نخله قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طال تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما رواه أحمد. Hadis ke-960 Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata adalah Mu'adz pada satu ketika mengimami kaumnya. Maka masuklah seorang lelaki bernama Haram Al-Ansari yang punya keperluan. Ada benda yang terdesak, benda kena buat segeralah untuk menyirami pohon kurmanya dah. Untuk nakhlah ni kurma lah, untuk sirai pokok kurma dia. Ia masuk ke dalam masjid beserta orang-orang lain jugalah. Maka manakala ia melihat Mu'adz memanjangkan sembahyangnya, Haram pun mempercepatkan sembahyangnya. Meneruskan sembahyang sendiri-sendiri lah, mufaraqah. Lalu pergilah ia menyerami pohon kurmanya. Sudah Mu'adz selesai sembahyang, dikabarkanlah kepadanya keadaan Haram itu. Maka Mu'adz berkata dia memang munafik. Apakah ia menyegerakan sembahyang kerana perlu menyerami pohon kurma? Main-main tuduh orang munafik. Anas selanjutnya berkata maka Haram pun pergi kepada Rasulullah SAW. Mu'adz di kali itu ada beserta Rasulullah SAW. Haram berkata, ya Rasulullah, saya hendak menyirami pohon kurma, lalu saya masuk dalam masjid untuk sembahyang dengan jemaah. Ketika imam memanjangkan sembahyang, saya percepatkan sembahyang, meneruskan sendiri, lalu saya terus pergi menyirami pohon kurma. Kerana demikian saya didakwa munafik. Setelah Haram menyampaikan pengaduannya, Nabi SAW menoleh kepada Mu'adz. Saya berkata, apakah engkau menghasilkan fitnah? Afattanun anta? Adakah engkau membuat fitnah? Jangan engkau memanjangkan. Bacalah sabih isma rabbikal a'la dan wasyamsi waduha dan yang sepertinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hadis ni tak bolehlah tercepat dan tidak boleh tuduh mudah-mudah orang munafik. Ni tinggal sembahyang jemaah ni. Pergi sembahyang tapi kurang dah. Bukan tuduh untuk masuk parti dia. Ni masuk parti dia kafir pun jadi Islam dah. Tak apa-apa betul boleh. Gitu dah. Ni orang yang betul-betul Islam tak boleh kita tuduh mudah-mudah kata dia munafik ni. Mungkin ada sebab-sebab tertentu yang kita kena tanya soal selidik dulu. Dan orang yang buat benda baik pun mungkin juga boleh bawa fitnah. Merosakkan agama. Dia rasa berjuang Islam dah. Panjang surah, panjang
ataupun semangat lebih hak tuduh orang munafik mudah-mudahnya. Ini pun sebenarnya dia boleh fitnah, merosakkan agama, membawa bencana pada agama, dan dia sangka dia berjuang Islam. Gitulah benda yang kita perhati. Jadi orang tu Nabi tak suruh solat semula, maksudnya tetap sah semuanya dia walaupun dia mufaraqah. Dan yang kedua, Nabi suruh baca pendek tu bukan baca qul huwallah. Ni semuanya maghrib baca qul ya ayyuhal kafirun berdasarkan hadis yang ada salah ni. Sebenarnya nak cerita sembahyang sunat. Sunat maghrib bukan sembahyang fardu maghrib. Baca sama baik qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah. Salah tu dia. Bacaan paling ringkas Nabi suruh ni sabbi samarobbika a'la. Baca hak pendek tu bagi Nabi sabbi samarobbika a'la wa syamsi wa duhaha. Bukan baca qul ya qul huwallah. Tak kena tu, salah tak betul dah. Okay, hadis ke-961 an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala inna Mu'adz bin Jabal صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه قال إني كنت أعمل في نخلي وخفت على الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معاذ صلي بالشمس والضحى ونحوها من السور رواه أحمد. Hadis 961 Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Mu'adz bin Jabal bersembahyang Isyak dengan sahabat-sahabatnya. Lalu dia membaca surah Iqtarabatis Sa'ah. Maka berdirilah seorang lelaki sebelum Mu'adz selesai sembahyangnya, sudah sembahyang dan sembahyang sendiri-sendiri lalu pergi. Mu'adz mencacatkan orang tersebutlah kata. Tak tahu. Kata munafik kata mencacatkan orang itu. Kerana pergilah orang itu kepada Nabi SAW mengadukan halnya seraya menyatakan keuzurannya. Katanya saya orang pemelihara kurma dan saya takut kekeringan air. Sudah mendengar itu Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, bersemayahlah engkau dengan para jemaah dengan membaca wasyamsi wa duhaha dan surah-surah yang sepertinya. Hadis riwayat Ahmad juga. Cuma ni hadis pendek, tadi hadis panjang sikit. Perbahasan pertama, hadis ke-960 diriwayatkan oleh Ahmad dengan sahih. Hadis ini menyatakan bahawa bersemayah dengan membacakan surah Al-Baqarah dan Iqtarabatis Sa'ah dipandang memanjangkan sembahyang lah. Baca surah Baqarah dan Iqtarabatis Sa'ah ni ayat surah panjang. Membacakan surah Wasyamsi wa duhaha dipandang meringankan sembahyang lah. Bukan qul wallah, bukan qul ya. Bukan inna a'tayna, tapi Wasyamsi wa duhaha tu kira surah pendek. Juga menyatakan bahawa para imam tidak boleh memanjangkan sembahyangnya dikala keadaan tidak mengizinkannya lagi. Seperti telah jauh malam atau para makmum terdiri dari orang-orang yang berbagai-bagai macam keadaannya. Atau menyatakan pula bahawasanya para makmum boleh meneruskan sembahyang sendiri-sendiri apabila berat baginya menyelesaikan sembahyang bersama imam. Kalau dia terpaksa sibuk sangat, tiba-tiba tak imam dia baca panjang, dia boleh mufaraqah sembahyang seorang-seorang. Hadis 961 diriwayatkan oleh Ahmad dengan sahih. Hadis ini menyatakan bahawasanya seorang lelaki memisahkan diri dari jemaah diimami oleh Mu'adz. Kerana Mu'adz membacakan surah yang sepanjang lah, sedang orang itu mempunyai keperluan menyirami pohon kurmanya. Tegasnya menyatakan bahawa seorang boleh memisahkan diri dari imam kerana ada suatu keperluan ataupun uzur. Jadi Nabi tidak salahkan dia, maksudnya boleh. Kalau siapa-siapa ada masalah, ada keperluan mendesak sakit perut, ada masalah anak ke apa, tiba tak baca panjang, mufaraqah dia. Perbahasan kedua. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari berkata, dalam riwayat Ismaili Bukhari, dalam Sahih Bukhari ni ada riwayat Ismaili, naskah Ismaili, diterangkan bahawasanya orang tersebut bangun dan pergi. Dalam riwayat Sulaim Ibn Hibban diterangkan bahawa orang tersebut mempercepatkan sembahyangnya atau meringankan sembahyangnya. Dalam riwayat Muslim tersebut bahawa orang itu bersalat lebih dahulu dan bersembahyang sendiri. Macam-macam riwayat ni. Lahir riwayat ini menegaskan bahawa orang tersebut memutuskan sembahyangnya dan dikerjakan bersama dengan imam. Kebanyakan riwayat menegaskan bahawa orang itu memutuskan ikutan, tidak mengikuti imam lagi, bukan keluar daripada sembahyang ni. Memutuskan ikutan, maksudnya dia banyak riwayat sebutnya mufaraqah daripada imam, dia buat cepat sembahyang dia, tidaklah putus. Seperti bisalah tu. Sembahyang lain tidaklah. Banyak riwayat gitu. Ar-Rafi'i dalam Syarah Al-Musnad menyatakan bahawa muhtamil orang tersebut memutuskan sembahyangnya yang dikerjakan bersama imam lalu bersembahyang sendiri-sendiri. Akan tetapi tak dapat dianggap demikian kerana sembahyang fardu tidak boleh diputuskan sebelum kita memulainya. Kerana itu ulama Syafi'iyah berpendapat para makmum boleh memutuskan qulwah saja lalu menyempurnakan sendiri. Putus. Itu ikut tu imam lah.
An-Nawawi berkata tak dapat difahamkan kebolehan bersemayam sendiri-sendiri dengan jalan memutuskan kedua saja. Kerana dalam riwayat lain terang-terang disebutkan bahawasanya orang itu memutuskan semayam lalu memulai sendiri. Start mula semayam dah. Ini menunjukkan kepada boleh kita memutuskan semayam dan membatalkannya jika ada uzur yang menghendaki. Kalau faham gitu, maksudnya boleh batal semayam dah. Start semula. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahawasanya apabila makmum menarik diri dari mengikuti imam, maka jika dia menarik diri itu dengan tidak meniakkan faraqah, memisahkan diri imam dan memutuskan kedua, batallah semayangnya dengan ijma' para ulama. Niat faraqah pun tidak, tapi buat bercanggah imam, batal semayangnya. Kalau dia meniatkan mufaraqah berpisah dari imam dan dia sempurnakan sendiri, maka menurut Nas Asy-Syafi'iyah dan Al-Jadid sah walaupun dimakruhkan. Menurut satu pendapat Syafi'i dalam Al-Qadim, jika dilakukan yang tersebut dengan tak ada uzur, batallah semayangnya. Ya, pendapat Qadim ni, kalau tak ada uzur, batal. Kalau ada uzur, tak batal. Apabila batal semayang imam kerana keluar hadas atau berdiri ke rakaat kelima, maka para makmum boleh memisahkan diri. Nah, jika seorang bersemayang subuh, kalau yakin tu imam tu betul, dia salah. Imam tak boleh ikut lah nak. Jika seorang bersemayang subuh di belakang semayang zuhur, maka dia jika telah cukup rakaatnya, bolehlah dia menanti dalam tasyahudnya dah. Tunggu tak imam siapa? Tasyahud habis nak. Tak cukup ni nak. Tak cukup muka surat. Habislah, kira gitulah dah habis. Katanya. Ni bab gapo pula ni? Ni 991. Dua hadis tak ada ni. Ya. Silap terstep. Muka surat 90. Ya, apalah habis kira gitulah dah. Dah boleh tunggu kalau dia nak pisah. Dia semayang subuh ni ikut semayang zuhur lah. Dia qada semayang subuh. Semayang zuhur. Di masjid semayang zuhur ikut tu imam semayang 2 rakaat. Masa tahiyat awal tu tunggulah sahabat tu imam. Tahiyat akhir dia 2 rakaat lagi tu imam tunggu sambil lama lah. Duduk tahiyat akhir dia tu. Boleh juga gitu. Okey, kita baca hadis ke 963 bab lain ni, tak apalah kita baca straight. Habis lah. Okey, Busar Ibn Sa'id dari Zaid bin Sabit radhiyallahu menerangkan bahasanya Rasulullah membuat sebuah bilik di bulan Ramadan. Saya fikir Zaid bin Sabit mengatakan dari tikar. Lalu beliau bersemayam di dalam bilik itu berapa malam. Maka para sahabat mengikutinya. Dikala baginda mengetahui mereka para sahabat bersemayam di belakang baginda yang mengikutinya, baginda pun duduk bersemayam sambil duduk supaya tidak kelihatan atau tidak dilihat oleh orang lain. Maka dikala baginda keluar ke masjid menemui orang ramai, beliau berkata, saya telah tahu apa yang saya lihat dari perbuatanmu. Dikala Nabi SAW tidak keluar, para sahabat bertasbih menganjurkan supaya Nabi SAW keluar. Bahkan ada yang mengetuk-ngetuk pintu kerana mereka fikir bahawa Nabi SAW tidur. Nabi SAW bersabda, bersemayanglah wahai manusia di rumah-rumahmu, kerana seutama antara semayang ialah semayang dikerjakan di rumah selain dari semayang fardu. Ini ada perbahasan lah semayang dalam Ramadan ni. Adakah semayang tarawih ni afdal di masing-masing? Itu di masjid dah. Ramai dah. Sebab hadis gini lah dah. Okay, hadis ke 964. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili fi hujratihi wa jidaru al-hujrati qasirun. Fara'a an-nasu shakhsan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aqama unasun yusalluna bi salatihi fa asbahu fatahaddatsu bidzalika faqama lailatan saniyati. فقام معه أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل رواه البخاري. عن شهر عنها berkata Rasulullah SAW bersemayam di biliknya. Sedangkan dinding bilik itu rendah. Para sahabat melihat Rasulullah SAW bersemayam. Lalu berdirilah beberapa orang bersemayam mengikuti Nabi SAW pada pagi hari. Mereka perkatakan hal tersebut. Di malam kedua Rasulullah SAW bersemayam lagi. Lalu mereka mengikuti pula. Mereka lakukan demikian 2 malam atau 3 malam. Sedang itu Rasulullah SAW duduk dan tidak keluar. Di kala pagi ditanyakanlah
Dia diberikan kepada Nabi SAW, maka baginda menjawab, saya takut akan difardukannya atas kamu sembahyang malam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-92 diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Hadis ini menyatakan bahawa seorang sahaja sudah boleh menjadi makmum dan berdiri di belakang imam. Hadis ke-93 diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menyatakan bahawa sembahyang sunat lebih utama dikerjakan di rumah, bukan di masjid. Lebih afdal lah. Hadis ke-94 diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini menyatakan bahawa kita boleh berimamkan pada orang yang bersembahyang sendiri-sendiri dengan sembahyang sunat. Juga demikian pada sembahyang-sembahyang lainnya. Tak ada perbezaan antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Sebagaimana hadis ini menunjukkan kepada kebolehan adanya dinding atau hijab antara imam dengan makmum dah. Ada hijab, maksudnya ada dinding, semuanya nampak kepala dah. Tidak tinggi, orang pun ikut. Nampak kepala tu orang ikut dah. Perbahasan kedua, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari berkata, dikendaki dengan bilik dalam hadis ini ialah sebuah bilik yang dibuat di rumah Nabi SAW sendiri. Tapi mungkin juga dikendaki sebuah bilik yang boleh buat dari tikar dalam masjid sahaja. Sebagian disebut dalam hadis Busir Ibn Sa'id. Hadis ini menunjukkan bahawa sah orang-orang yang bersembahyang sendiri beralih menjadi imam dan sah kita mengikuti seseorang. Walaupun antara kita dengan dia ada dinding. Lahir hadis ini mengenai sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Daripada itu lahir hadis Busur menyatakan bahawa dikecualikan sembahyang-sembahyang sunat itu untuk kita berjemaah dan dikecualikan tahiyatul masjid itu untuk dilakukan di masjid. Jadi untuk berjemaah ni kena niat imam yang bawah lah dah. Atau petanya masjid tak boleh lah sembahyang jemaah ni. Menurut Nawawi disukai kita mengerjakan sembahyang sunat di rumah kerana akan menjauhkan kita dari riak dan supaya rumah kita pun mendapat berkahnya. Dan sebab berkah ni sembahyang bukan untuk air berkat tergugur, air liur tergugur, ludah tergugur dah. Air kaki tergugur bukan. Berkat ni sembahyang ambil berkat rumah ni. Jangan kalau Tok Guru pun bukan cium ke apa, ambil ilmu dia, ngaji sungguh-sungguh dengan Tok Guru, barulah lebih berkat berbanding untuk kosok Tok Guru ke. Tak, gitu faham. Kena faham molek. Jangan samakan Tok Guru ni serupa Nabi yang berkat tubuh badan Nabi tu. Tak sama dah. Telah Al-Muhallad terangkan bahawa sembahyang fardu boleh dikerjakan di belakang orang yang bersembahyang sunat. Dan sembahyang sunat boleh dikerjakan di belakang orang yang bersembahyang fardu, boleh belakang. Muhallad Ibn Hazam pun Zahiri ni dia kata boleh berlaku orang sembahyang fardu ikut sembahyang sunat, orang sembahyang sunat ikut sembahyang fardu. Sebagaimana sembahyang fardu boleh dikerjakan di belakang orang bersembahyang fardu yang lainnya. Semuanya ini baik dan sesuai dengan sunnah berlaku. Apabila seorang mendapatkan jemaah yang bersembahyang tarawih di bulan Ramadan sedangkan dia belum bersembahyang Isyak, hendaklah dia bersembahyang bersama mereka dan dia meniatkan fardunya. Dia mari lewat sembahyang nak sembahyang tarawih mana. Tiba-tiba dia mari tu sudah dah sembahyang Isyak, orang nak sembahyang tarawih lah. Dia pergi ikut sembahyang tarawih dengan niat dia tu sembahyang fardu Isyak. Dia ikutlah 2 rakaat. 2 rakaat lagi tambahlah dah. Jadi boleh niat sembahyang Isyak ikut tu imam sembahyang tarawih. Apabila imamnya bersalam sedangkan dia belum menyempurnakan sembahyangnya, janganlah dia bersalam tapi dia bangun menyempurnakan sembahyangnya lagilah 2 rakaat lagi. Jika imam berdiri untuk mengerjakan 2 rakaat lagi, hendaklah dia ikut lagi. Kemudian dia bersalam dengan bersalamnya imam. Salah ke sembahyang itu bukan 2 rakaat, 4 rakaat sembahyang malam. Walaupun mazhab kita tak boleh, tapi ada riwayat dalil jugalah kata boleh kat dia untuk imam tu sembahyang 4 rakaat tak tanpa salam lah. Maksudnya salamnya ke 4 rakaat. Rakaat keempat baru salam, dia pun ikut imam sampai habis lah. Walaupun sembahyang sunat, dia sembahyang fardu tetap sah. Dan seorang imam boleh mengerjakan 2 kali jemaah di beberapa tempat sembahyang yang serupa. Sembahyang-sembahyang dia lakukan itu selain dari yang pertama menjadi sunat baginya dan fardu bagi makmumnya dah. Dia sembahyang dah. Dia jadi imam boleh, makmum lagi lah. Dia jadi imam di masjid, tiba dia balik rumah jadi imam daripada keluarga dia pun boleh. Dah. Boleh dah. Kalau dia makmum lagi lah, dia jadi makmum ikut sembahyang masjid, lepas tu balik rumah dia jadi makmum pada jadi imam pada keluarga dia lagi boleh lah. Juga boleh bagi seorang yang telah mengerjakan suatu sembahyang fardu dengan jemaah menjadi imam dan sembahyang itu juga bagi jemaah lain. Boleh. Dan barang siapa tidak dapat mengerjakan subuh lalu mendapatkan orang yang sedang bersembahyang zuhur, maka boleh dia bersembahyang bersama mereka 2 rakaat dengan niat subuh. Kemudian dia bersalam dan sedang itu dia mengerjakan 2 rakaat lagi bersama imam dengan niat zuhur. Ya, siapa tahiyat awal sembahyang zuhur, dia pun beri salam. Lepas tu dia akad takbir pula niat sembahyang zuhur 2 rakaat lagi ikut tu imam. Dan menyempurnakan zuhurnya lah. Tambah lagi 2 rakaat lah.
Demikianlah pendapat Syafi'i dan Abu Sulaiman. Kata Abu Hanifah dan Malik, tidak boleh berbeza niat antara imam dan makmum. Itu mazhab Hanafi dan mazhab Malikiyah. Ibn Daqiq al-Id berkata, para fuqaha bersih pendapat tentang kebolehan berlawanan niat imam dari niat makmum. Mazhab yang paling luas dalam mazhab ini ialah mazhab yang membolehkannya. Yang ini membolehkan orang yang bersemayam fardu ikut orang sembahyang sunat, dan orang sembahyang sunat ikut sembahyang fardu. Boleh berlaku. Dan orang yang bersemayam qada mengikuti orang yang bersemayam tunai, ataupun orang yang bersemayam tunai ikut sembahyang qada. Boleh berlaku. Baik bersemayam itu ataupun tidak, terkecuali kalau sembahyang itu berlainan perbuatannya yang zahir lah. Macam sembahyang apa? Sembahyang tasbih, sembahyang apa tu lain lah. Bukan sembahyang apa? Sembahyang raya dah lain lah. Mazhab yang paling sempit dalam masalah ini ialah yang tidak membolehkan berbezanya niat imam dari niat makmum. Kena sama baru boleh sah. Mereka tidak membolehkan orang yang bersemayam sunat ikut sembahyang orang yang bersemayam fardu. Mazhab yang seimbang lah tengah-tengah, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit ialah mazhab yang membolehkan orang bersemayam sunat ikut orang yang bersemayam fardu, tidak sebaliknya. Inilah mazhab Abu Hanifah dan Malik. Tidak bukan berimbang kita kerah juga bagi kita nak. Okay, perbahasan ketiga. Hadis ini menerangkan tegas-tegas bahawa kita boleh ikut orang yang bersemayam sendirian, baik dari dia bersemayam sunat maupun dia bersemayam fardu. Padahal dia tidak meniatkan dirinya jadi imam. Jadi kita boleh ikut juga walaupun dia niat tak jadi imam. Dia tak baca durah, kita tak sentuh bahu dia kau tak ada masalah. Sentuh bahu ni entahlah, tak adalah dalil mana lah. Cuma pendapat mazhab tak ada lah. Jadi bolehkah adanya dinding antara makmum dengan imam? Al-Hasan Basri pernah berkata, la ba'sa an tusalliya wa bainaka wa bainahu nahrun. Tidaklah mengapa engkau bersemayam mengikuti imam walaupun antara engkau dengan imam ada sungai. Tok imam duduk sebelah sungai dah. Makmum duduk belakang sebelah sungai alik ni. Jadi boleh ikut lagi tok imam kalau dia tahu dah. Hasan Basri kata dah. Ahmad pernah berkata, apabila seorang berdiri di luar masjid sedangkan pintu-pintu masjid tertutup, sah juga sembahyangnya. Ini perbezaan niat imam dengan makmum akan ditahqiqkan dalam masalah tersendiri nantilah. Boleh rujuk Muntaqah jilid 1 muka 110, Naul Atar jilid 3 muka 179 hingga 110. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 2 muka 159 hingga 121. Al-Mughni Ibnu Qudamah jilid 2 muka 139 hingga 40. Asy-Syarhul Kabir jilid 2 muka 175. Al-Muhalla jilid 4 muka 223 hingga 225. Ihkamul Ahkam jilid 2 muka 59 hingga 61. Di kitab kita ni kitab ringkas dah. Kitabnya buat kesimpulan terhadap kitab-kitab besar tu dah. Allah A'lam. Subhanakallah bihamdika subhanakum dika subhanakum dika syada illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.